Ramai parent komen tak dapat claim walaupun masuk ward. Patah kaki or tangan. Mungkin pentadbir tak buat kerja, tak submit or insurance problem. Okey, terima kasih parent yang komen macam ni. Saya nak jelaskan di sini ya. Sebenarnya di sinilah pentingnya hubungan di antara ibu bapa dan juga guru ataupun hubungan ibu bapa dengan sekolah. Kita panggil prasarana ibu bapa. Maksud dia, kita kena meluah ataupun bercakap lah. Benda boleh bincang kan, tak payah nak gaduh ke apa semua. Itu komunikasi. Komunikasi di antara guru dan juga ibu bapa ataupun pihak sekolah dengan ibu bapa. Okey, bukan pentadbir tak buat kerja. Itu saya tak nak komen apa-apa yang tu. Okey, sebab saya sendiri pentadbir. Okey. Dan saya telah menguruskan beberapa lah juga yang berkaitan dengan insurans tu, dan alhamdulillah berjaya je. Okey, sebenarnya kalau ibu bapa semua nak tahu, setiap murid di Malaysia ini ada insurans dia di bawah takaful Malaysia. Tapi ibu bapa tak sedar. Sebab apa tak sedar? Sebab bukan ibu bapa yang bayar. Okey, pihak kerajaan. Tapi mungkin duit tu pun diambil daripada biasalah. Saya tak nak sentuh bab-bab politik tu apa semua, tapi sebenarnya ada insurans dia. Kalau tak silap saya, satu orang murid hanya bayar RM1.50. Macam tu. Okey, kerajaan bayar dah dekat takaful Malaysia. So claim tu macam biasalah cik ibu bapa sekalian, mak-mak ayah sekalian, macam kita ambil insurans lah kan. Kita dah ambil dah mahal-mahal ni, tapi kat hospital, itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Yang itu di luar bidang kuasa sekolah. Bila claim tu tak berjaya, itu di luar bidang kuasa sekolah dah. Itu bahagian insurans dah. Sebab dia ada juga pula syarat-syarat dia yang kena patuhi. Dia kena ada macam ni, macam tu, macam ni. Tapi nak dijadikan nak dipendekkan cerita, senangnya sebenarnya pihak ibu bapa sendiri bolehlah bertanya dulu kat sekolah, anak saya ni macam ni, boleh ke claim? Jadi pihak sekolah akan jelaskan pula. Okey, dan di sinilah saya berperanan menjelaskan. Okey, kalau dia kemalangan macam mana sekalipun, kalau tak masuk ward memang tak dapat, sebab dia cuma bagi macam allowance ward masuk ward. Okey, itu yang pertama. Kemudian kalau dia accident pula, contoh accident motor. Okey, accident motor. Tengok kalau dia bawa motor. Lagilah kalau accident dia kena ada laporan polis. Okey, ataupun dia melecur sekalipun, macam kes anak murid saya hari tu, dia siram waktu maghrib kat rumah dia. Dia siram nak bakar sampah, tersiram api tu sambak badan dia, melecur. Okey, dia pun kena ada laporan polis, kena buat laporan polis sikit. Tapi laporan polis tu dalam borang tu sendiri dah ada laporan dah sikit berkenaan dengan dia punya kronologi tu. Kalau pihak insurans terima yang itu, boleh. Kalau dia nak laporan polis, kena buat laporan polis. Macam tu lah. Insurans itu di luar bidang kuasa sekolah. Itu insurans yang tetapkan nak syarat-syarat begitu. Okey. Kemudian kalau melibatkan motor, contoh accident motor, yang bawa tu siapa? Okay. Kalau dia yang bawa, yang tak ada lesen pula, memang insurans asal lah tak bagi. Macam tu lah kan. Dia ada dia punya, kita kena tengok dia punya syarat-syarat dia tu. Yang syarat-syarat tu bukan sekolah yang tentukan. Itu pihak insurans. Ibu bapa ada insurans kan? Ambil insurans kan? Macam tu lah. Okay. Sampai ke hospital, tak semua penyakit boleh dituntut untuk insurans tu. Sama seperti insurans untuk pelajar-pelajar di Malaysia ni. Okay, dengan harga RM1.50 tu, apa yang dapat? Okay, yang dapat antaranya adalah allowance harian dalam ward, dan juga yang terbaru sekarang ni iaitu allowance macam kesusahan untuk menghantar lah. Allowance dia bagilah sekali tu 200 macam tu. Okey, seterusnya
kalau melibatkan kematian pun ada, dia bagi lansam terus. Tapi kena hantarlah borang, ada laporan polis apa semua, okey, meninggal. Kalau dia ada penyakit-penyakit ni, dia dah 2-3 bulan tu, itu saya tak pasti macam mana. Kalau saya kata dah hantar, lepas tu dah masuk ward 2-3 bulan, lepas tu tapi tak ni, cuba pergi sekolah berbincang, guna cara demokrasi, berbincang elok-elok, jangan datang bawa parang pergi sekolah. Kan, bincang macam ni saya, keadaan saya macam ni, boleh ke lagi saya tuntut? Tak apa, kita usahakan. Kalau tak boleh, macam tu lah. Begitu nah. Boleh tak? Ada juga yang bagi tahu tadi dalam komen ni, dia kata ni tak dapat pun lah, macam-macam lah saya dengar. Ya, betul. Bukan insurance problem, dia orang kata sesuai, sepadan dengan bayaran yang kita bayar. Macam kita insurans kita ambil tu lah, semakin tinggi bayaran dia, semakin banyak lah dia cover. Macam tu lah kan. Okay, saya pun kalau ada yang macam terkurang daripada apa yang saya jelaskan ini, boleh tambah di ruangan komen. Saya nampak perbincangan ini agak menarik. Ada juga ibu bapa yang tak tahu ya sebenarnya, tapi baguslah bila kita ada, bila join ataupun follow TikTok yang memberi manfaat ini, maksudnya kita cakna, ibu bapa cakna. Kalau tak tahu, jangan salahkan pihak sekolah juga. Mungkin sebenarnya pihak sekolah dah maklumkan masa perjumpaan ataupun kita ada perjumpaan apa-apa tu, tapi mungkin kita yang ni, kita hantar bagi kakak dia yang kita pergi hantar bagi ni, macam tu lah kan. Alright, boleh. Terima kasih yang follow. Okay, kalau nak tahu lagi, ada lagi nak tanya, boleh tinggalkan di ruang komen. Terima kasih. Assalamualaikum.